اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا. آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita niat i'tikaf. Bagi yang belum niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Yang saya hormati seluruh saf kepimpinan Masjid Al-Faizin Kepong, tuan pengurus, penolong pengurus, pembantu pengurus, seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, alim ulama, tuan-tuan guru, pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat, umat Rasulullah yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah gerakkan hati kita untuk berada di satu tempat yang baik, dalam perbuatan yang baik, dalam suasana yang baik. Bersyukurlah kepada Allah kerana tidak semua orang ada peluang sebagaimana kita. Ada orang yang pada ketika ini mungkin tengah makan dan dia bukan takat nak pergi masjid, nak semayang pun tak fikir tentang semayang. Ada orang yang pada ketika ini dia terpaksa bekerja. Ada orang yang terpaksa bekerja, tak boleh nak pergi masjid kerana kesibukan mencari harta dunia atas sebab tugas. Tapi kita ini Allah berikan peluang, maka banyak-banyak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita minta pada Allah, ya Allah, kau kekalkanlah keadaan seperti mana sekarang ini, bagi aku peluang banyak-banyak dapat buat amal ibadah sampai nanti hari terakhir kita menghembuskan nafas di atas muka bumi ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa bersama dengan saya Ustaz Muhammad Amir Syauqi bin Mat Sukri pada setiap hari Selasa minggu yang pertama. Jadi hari ini Selasa lah, minggu yang pertama, kita akan membincangkan salah satu bab dalam ilmu fiqh, iaitu faraid dan pengurusan harta pusaka. Jadi bagi siapa-siapa yang baru datang kuliah kita pada malam ni, kalau rasa berminat lah nak dengar tentang faraid, nak dengar tentang kes-kes pusaka, boleh simpan dalam jadual tu setiap hari Selasa minggu yang pertama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita hidup di dunia ini, sudah pasti kita nak mencari harta. Harta, tanah, rumah dan sebagainya. Itu memang orang kata lumrah kehidupan lah. Belajar tinggi-tinggi, belajar pandai-pandai, kemudian keluar mencari pekerjaan, buat bisnes dan sebagainya, dan kita akan mencari kekayaan dunia dengan pekerjaan yang kita buat itu. Nak jadi kaya tak ada masalah, nak jadi kaya tidak salah, kerana yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga para sahabat, mereka pun mencari harta. Nabi pun meniaga, sahabat pun ramai yang meniaga. Mereka ada yang kaya raya, kaya tersangat kaya pun ada, tersangat-sangat kaya pada zaman itulah. Tetapi kalau kita dapatkan harta itu dengan jalan yang salah, dengan jalan yang tidak sepatutnya, maka akan ada balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk kepada tajuk pada hari ini, iaitu berkaitan dengan hutang haji, insya-Allah kita akan bincang berkaitan dengan hutang haji pada malam ini. Ini musim-musim haji ni, ramai di kalangan kawan-kawan kita pun mungkin dah pergi dah naik flight. Macam ayah saya, dia lambat sikit. Ayah mertua saya 15 hari bulan 5. Minggu depan baru dia pergi. Mungkin trip yang terakhir lah kot.
Pasal dia pun dia minta secara rayuan dan dapat, alhamdulillah. Jadi saya nak kongsikan dulu satu kisah yang menarik, yang mana kisah ni saya dapat daripada Facebook. Saya buka Facebook ni suka cari cerita-cerita tentang faraid dan harta pusaka. Bacalah, dibaca komen lah. Kalau ada kes-kes yang menarik, biasa saya akan catat. Saya akan catat dia punya warisnya siapa, kesnya apa dia, apakah dia punya konflik-konflik yang berlaku. Kan banyaklah di Facebook pun ada. Di Instagram jaranglah jumpa Pasal Facebook ni biasa orang nak tempat orang tulis panjang-panjang, tu Facebook. Kan nak tulis panjang-panjang di mana, nak cari mana? Facebook. Tapi kalau Instagram ni tempat-tempat nak share gambar-gambar bercuti, nak share makan sedap-sedap, gambar cantik-cantik, tu Instagram. Lepas tu ada pula TikTok. TikTok tu tak adalah orang nak bertulis panjang-panjang, banyak video je kan. Tapi sekarang ni ada satu lagi laman sosial, nama dia Thread. Ni makin viral juga. Cuma Thread ni, dia kalau nak tengok ramainya orang, minta maaf saya sebut, ramai orang yang menunjukkan kebodohan, tu pergi Thread. Dia tunjukkan aib diri sendiri, dia tunjukkan aib suami dia, dia tunjuk aib anak-anak dia, tu tengok dekat Thread. Soalan-soalan yang nampak macam tidak beriman, tu tengok dekat Thread lah. Tapi banyak juga cerita-cerita yang saya dapat pusaka ni pun ada banyak juga di Thread. Cuma yang kisah ni saya dapat di Facebook. Iaitu ada seorang lelaki meninggal dunia, yang mana dia meninggalkan harta kepada waris dia sebanyak 10 juta. Ini duit Duit ditinggalkan 10 juta. Maksudnya kaya lah. Kita ni pun paling-paling 3 anak bini pun adalah 100 ribu. Adalah 20 ribu, 50 ribu kan. Kalau KWSP tu mungkin banyak lah. Kalau contoh meninggal umur 58. Tak sempat keluar pun KWSP tu. Adalah dalam KWSP 200,500. Tu banyak lah. Tapi kalau dia tinggalkan duit tu juta, maksudnya kaya. Itu baru duit tak termasuk lagi rumah, tak termasuk tanah, tak termasuk aset-aset yang lain, saham dan sebagainya. Memang orang kaya lah. Geng-geng bukan T20 dah, T5 kot. Tak sampai T1 lah kot, T5 mungkin. Jadi harta tu pun diberikan kepada anak-anak dan waris-waris yang ada lah. Seronok lah ada apa waris dapat harta kan. Tetapi bermulalah selepas daripada ayah dia tu meninggal dunia, bermula satu demi satu perkara-perkara yang buruk ditimpa ke atas keluarga tersebut. Ramai yang sakit, aksiden. Cuma tak banyak lah dicerita apa, tapi cuma diceritakan perkara-perkara yang buruk berlaku kepada keluarga tersebut. Dan ada salah seorang daripada anak tu, pada satu hari dia tidur, dia bermimpi. Dia mimpi apa? Dia kata ayah dia mimpi waktu ayah dia tengah minta tolong. Tolong ayah panas, kena bakar. Dia mimpi ayah dia kena seksa, kena bakar, macam-macam lah kena bakar. Dan sampai anak yang mimpi ayah tu berpeluh-peluh dia bangun. Dia nampak ayah dia kena seksa dalam mimpi dia. Jadi anak ni pun dia ada rasa perasaan ingin tahulah kenapalah dia mimpi sampai ayah dia kena seksa. Dia biasa mimpi ni kalau banyaknya adalah mainan tidur. Mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi orang yang soleh kadang-kadang boleh jadi ilham. Mimpi orang biasa ni kebanyakannya mainan tidur dan boleh jadi juga ilham. Maksudnya adalah benda yang Allah nak sampaikan kepada manusia ni untuk dia buat sesuatu lah bagi pihak ayah dia. Jadi dia pun bangun, dia buat sedikit siasatan. Rupa-rupanya ayah dia ni, sewaktu ayah dia hidup, dia kaya lah, dia buat bisnes, adalah buat projek sana sini lah. Dia dapat tahu setelah dia selidik, ayah dia ni banyak buat kezaliman ke atas orang. Dia mendapatkan harta dengan cara yang zalim, mendapatkan harta dengan cara yang khianat. Cuma saya adalah banyak itu dikongsikan, cuma saya kongsikan antara dua yang menarik lah. Iaitu yang pertama, ayah dia ni waktu dia nak satu tanah tu tempatnya strategik lah. Dia nak tanah tu, tapi tanah tu dah ada pemilik. Dia tak tahulah macam mana dia buat. Dia pergi pejabat tanah, dia rasuah dan sebagainya.
Dia punya buat sampai tanah tu boleh ditukar nama lelaki tu. Dia dapat tanah tu. Sedangkan dekat atas tanah tu dah ada seorang makcik dengan anak-anak dia lah. Duduk di tanah tu, kemudian dia datang, dia halaunya makcik tu. Makcik tu kata, ini tanah aku ni. Lepas tu dia tunjuk, ni tanah ni dah jadi milik dia. Dan dihalaunya makcik tersebut. Dapatkan harta dengan cara yang zalim, dengan cara yang khianat. Ada satu lagi ayah macam cerita dia, ayah dia businessman, dia banyaklah buat projek. Cuma dia bagi projek tu kepada kontraktor lah. Jadi kontraktor ni kadang-kadang dia guna duit dia dulu. Kan dah guna habis duit baru dia claim. Biasa macam tu lah. Kan dah guna dia punya kewangan dulu, nanti baru dah tunjuk dia punya kos, baru claim kepada yang nak bagi dana tu lah, ataupun bagi duit tu. Jadi bila dia dah siap, projek dah siap, tapi pembayaran tidak dibuat kepada kontraktor tersebut. Dia minta banyak kali dah pada yang lelaki ni, minta banyak kali, nanti aku ada duit aku bayar lah. Sampai satu tahap ni yang lelaki tu, yang lelaki yang bermimpi ni, dia tengok mesej yang pernah dia mesej dengan kontraktor tu, ayah dia mesej dengan kontraktor tu. Dia kata sampaikan lelaki kontraktor ni mesej ayah dia, kata, tuan, saya ni dah sampai dah muflis dah. Ditetapkan sebagai bankrupt, dah muflis. Saya nak bagi anak saya makan pun saya tak tahu dah cari duit mana ni. Tolonglah tuan, tolonglah bayar duit projek saya. Lepas tu yang lelaki ni kata, aku tak ada duit, nanti aku ada duit aku bayar. Sedangkan anak dia kata, waktu ketika itu ayah dia baru beli kereta Mercedes baru. Maknanya bukan tak ada duit, tapi sengaja tak mahu bayar kepada kontraktor tersebut. Ni hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak cari harta tak ada masalah, tapi jangan cari harta tu dengan cara yang salah, jangan cara yang menindas orang. Jadi anak yang bermimpi ni, dia ada kesedaran. Pasal dia kesian lah, dia pun mimpi benda tu, takkanlah dia kata benda tu boleh dibiarkan begitu saja. Dia kesian ke ayah dia. Jadi dia kumpul balik mana-mana harta ayah dia ada, dia bayar kepada satu kontraktor. Mana yang ada hutang tu dia tolong bayar, dia cari, dia usaha cari, dia bayar. Ni mana kontraktor ni, dia bayar. Dia adalah beberapa yang dia dapat jumpa, dia bayar. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita buat dosa ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ni mudah-mudahan lah kan, kita buat dosa dengan Allah, tinggal sembahyang ke, tinggal puasa ke, kalaulah waris kita ni dia menunaikan bagi pihak kita sedekah banyak-banyak bagi pihak kita, dia mudah-mudahan, ni bukan saya kata confirm tidak, tapi ada perbahasan ulama kata kita banyak bersedekah, mudah-mudahan kita doa, ya Allah, aku sedekah bagi pihak ayah aku, mudah-mudahan kau ampunkan dosa ayah aku. Ya Allah, ni aku sedekah bagi pihak mak aku, mudah-mudahan kau ampunkanlah dosa mak aku. Mudah-mudahan ni dosa dengan Allah. Allah ni maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dosa dengan Allah. Tapi kalau dosa dengan manusia, dia lebih berat, kerana dia perlukan kepada kemaafan daripada manusia tu. Jadi yang lelaki ni, dia ceritakan dalam Facebook tu, dia jumpa semula dengan makcik yang saya cerita tadi tu. Makcik tu yang telah dihalau daripada tanah, dia dapat jumpa makcik tu semula. Dapat jumpa makcik tu, dia kata, makcik, saya nak bayar balik duit pada makcik ni. Dia nak bayar lebih kurang 200,000, nak bayar pada makcik tu. Makcik ambil ni, saya nak bayar makcik 200,000 atas tanah yang pernah diambil oleh ayah saya. Lepas tu makcik tu kata apa? Dia kata, aku tak nak duit ni. Duit yang kau nak bagi ni aku tak nak. Lepas tu dia pujuk-pujuk mereka, dia kata, aku tak nak. Yang aku nak nanti selesai urusan aku di hari akhirat bersama dengan ayah kau. Tu hati-hatilah. Kalau dah sampai orang yang kita khianat, dah sampai orang yang kita zalimi tu, sampai dia berkata macam tu, maknanya susahlah nak selamat di hari akhirat. Dia kata, aku nanti hari akhirat, aku nak pahala bapak engkau. Duit ni aku tak nak, aku nak pahala bapak engkau. Dosa aku nak bagi dekat bapak engkau. Tu hati-hati. Kalau di hari akhirat kita nak bagi balik tanah tu boleh, tak boleh dah. Lepas tu di dunia ni hati-hati kalau kita nak khianat, nak zalim pada
pada orang. Macam yang baru-baru ni kan, orang yang apa ni, dia telah mengkhianati duit apa? Duit zakat. Dia kalau kita khianat dengan orang biasa, maksudnya kawan, adik-beradik, itu pun banyak juga kan, sama-sama KK pusaka ni, ambil harta adik-beradik ni, ambil harta anak ni, itu pun ia juga. Dia itu dosa, tuan-tuan dan puan. Khianat dengan orang dosa. Tetapi kalau kita khianat, orang kata harta anak yatim, harta fakir miskin, yang ni lagi berat lah. Mengikut pandangan ulama' mengatakan bahawa kalau kita khianat, maknanya harta-harta dana-dana awam ni, dia punya dosa dia berkali-kali ganda. Kalau khianat harta kawan pun dah dosanya besar, di hari akhirat pun susah nak lepas. Di hadapan Allah nak masuk syurga pun susah. Apatah lagi kalau khianat harta-harta awam, kan? Sampai 230 juta, tuan-tuan puan, bayangkan. Itu boleh dapat kepada 230,000 orang miskin RM1,000. RM1,000 bagi pada tiap orang miskin, 230,000 keluarga boleh dapat manfaat. Tapi dengan 230 juta tu dapat pada seorang. Mungkinlah dia bagi kan, ambil dia buat bakul makanan sikit, bagi pada anak yatim ke, bagi pada orang miskin ke, RM100. Dia bedal RM100,000. Kerana ada satu hadis daripada riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang kami lantik untuk sesuatu tugas, ni orang yang menjaga dana awam lah, NGO ke, masjid ke, sama jugalah. Jadi pengurusi surau ke, bendahari surau ke, sama. Lalu dia menyembunyikan walaupun sebatang jarum atau lebih kecil daripada itu, maka itu adalah ghulul ataupun pengkhianatan, dan dia akan datang membawanya pada hari kiamat. Kena tunjuk depan Allah, ya Allah, ni dulu harta ni aku khianat, nak jawab depan Allah. Itu baru sebatang jarum. Bayangkan kalau yang kita khianat tu apa? Tanah orang. Yang kita khianat tu apa? Duit orang. Macam mana kita nak pikul benda-benda tersebut, nak tunjuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita masuk sikit lah yang bab zakat tu kan. Rupanya memang benda tu betul, tuan-tuan dan puan. Saya pernah beberapa hari yang lepas ditanyakan soalan tentang ada orang daripada negeri lain, dia tak tahulah dia amil ke dia ejen, tapi dia berjumpa dengan kawan saya. Kawan saya ni bekerja di Putrajaya. Dia bekerja di Putrajaya. Jadi kalau kita tengok fatwa Negeri Selangor pun, yang baru-baru ni pun keluar khutbah kan, menyebut kalau kita bekerja di Selangor, wajib bayar zakat di Negeri Selangor. Tapi baru-baru ni saya ingat benda tu, ni benda-benda memang Allah tunjuk lah depan mata kan, macam mana pengalaman tu. Tapi bukan saya lah, kawan tu. Dia datang, dia tanya pada saya, kata ada seorang lelaki ni datang, dia kata dia ejen pada negeri sekian-sekian. Ejen ke amir tak tahulah. Dia mana dia tawarkan kepada yang kawan saya ni untuk bayar zakat di negeri dia, dan dia akan bagi rebate 20%. Oh, dapat rebate ni. Biasa kalau beli rumah dapat rebate ni. Beli rumah 350, dapat rebate lah 100,000. Ni kadang-kadang ada orang lah, dia main harga kan, biar boleh dapat pinjaman tu lebih sikit, dia bagi rebate tu. Atau orang tu nak buat renovate ke, nak buat rumah kedua, ikut dia lah. Rupanya zakat pun dia buat main-main rebate, tuan-tuan dan puan. Ada. Dia tanya, nasib baik dia tanya dulu. Lepas tu saya pun bagilah, saya kata ni fatwa ni keluarkan oleh Negeri Selangor. Kalau bekerja di Negeri Selangor, wajib bayar Negeri Selangor. Rasanya wilayah pun sama, dia bekerja di Putrajaya. Maka kalau kita bekerja di Putrajaya, bayar di Putrajaya. Dia kalau di fatwa Negeri Selangor tu disebut, kalau bayar kepada ejen ni maksudnya bukan amil yang dilantik. Amil tu dia ada hukum berbeza. Kalau ejen yang mana dia bukan amil, tu dikira tak sah. Maknanya kita macam tak kira tak bayar zakat. Ni kalau bayar kepada ejen. Tapi ada satu lagi pandangan, kalau dia bayar kepada pusat zakat, maknanya bayar tu dia bekerja di Kuala Lumpur, dia bayar dekat pusat zakat Selangor contoh. Yang itu dia zakatnya sah. Ni ada beberapa pendapat. Zakatnya sah tetapi perbuatannya itu berdosa.
Tu hati-hati. Kita masuk sikit lah bab zakat. Okay, baik tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita pada hari ini berkaitan dengan hutang. Tadi pun kita cerita bab hutang juga, yang khianat harta orang tu dia jadi hutang lah, hutang di hari akhirat. Dan ada satu lagi hutang, yang mana hutang itu adalah hutang haji. Kita dah masuk bulan haji, maka kita ceritalah sikit kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana sebab saya ada tengok di waktu tu di track, kalau tak silap saya, ada lelaki ke perempuan saya tak ingat, dia buat satu status lah. Dia kata apabila seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan dia tidak melaksanakan haji dan umrah, dan waktu itu dia miskin lah, dia miskin waktu dia hidup, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan tak sempat untuk melaksanakan haji dan umrah, maka selepas daripada dia meninggal dunia ni, dia kata waktu ketika itu waris dia tak wajib nak membadalkan haji bagi pihak arwah tersebut. Pasal antara hujah dia kata kerana si mati itu waktu dia hidup dia tak mampu, maka sebab waktu hidup dia tak mampu, maka lepas mati pun dikira waktu dia sama seperti dia hidup. Itu hujah dia yang pertama. Kemudian hujah dia yang kedua, dia kata apa? Dia kata perbuatan kita ni atau kewajipan kita ni hanya perlu dilakukan waktu kita hidup saja. Kewajipan ni hanya perlu dilakukan oleh lelaki yang seorang manusia mukallaf. Waktu dia hidup, selepas dia meninggal dunia, maka kewajipan tu akan tergugur. Itu pendapat dia kata lah. Tapi kalau kita baca ni, jangan kita marah dia dulu. Jangan kata ini apa ni, pendapat sesat ni, wajib buat badal haji bagi arwah. Jangan kata macam tu dulu, sabar dulu. Dia benda ni masih khilaf, tuan-tuan dan puan. Dia masih khilaf. Yang mana ada pendapat ulama' juga yang mengatakan bahawa selepas daripada seseorang itu meninggal dunia, kalau dia tak sempat melakukan perkara kewajipan, iaitu hutang-hutang kepada siapa? Kepada Allah. Ni kewajipan hutang pada Allah ni kita dah bincang dah pada kuliah-kuliah yang lepas. Ni kita tak nak fokus sangat. Kita nak fokus pada perbincangan bagaimana nak menguruskan ataupun melaksanakan hutang haji ni. Jadi ada satu ulama' yang di mana pendapat dalam mazhab Hanafi yang mengatakan bahawa hutang-hutang kepada Allah. Apa itu hutang kepada Allah? Semayang, puasa, zakat dan juga haji. Cuma semayang ini mengikut jumhur ulama' tak ada ganti semayang lah. Maknanya kalau orang tu meninggal banyak tinggal semayang, waris tak boleh nak qada solat bagi pihak arwah. Tapi puasa yang macam kita bincang beberapa bulan yang lepas ada. Ganti tolong bayarkan zakat ada. Tapi dalam mazhab Hanafi, hutang-hutang Allah tidak perlu dijelaskan dengan menggunakan harta peninggalan si mati, bahkan hutang-hutang tersebut gugur disebabkan oleh kematiannya. Ini pandangan dalam mazhab Hanafi. Tapi kita ni di Malaysia kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, yang mana dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa hutang kepada Allah wajib dibayar. Mana tadilah bab puasa, bab zakat, bab haji ataupun nazar. Ini 4 perkara yang hutang kepada Allah. Jadi tetap kena dibayar. Dan dalam mazhab Syafi'i menyebut bahawa hutang kepada Allah ni kena dilebih utama daripada hutang pada manusia. Mana kalau ada hutang rumah, hutang haji, nak asingkan dulu? Kena asingkan dulu hutang haji. Kita dah asingkan dulu duit hutang haji, barulah kita bayar hutang-hutang rumah dan sebagainya. Maka jangan kita marah dia dululah. Ini memang ada khilaf pendapat di kalangan 4 mazhab tu, cuma yang jumhur mengatakan bahawa tetaplah haji tu, kalau si mati tu meninggal dunia tak sempat buat haji, waris kena membadalkan haji tersebut. Selagi mana tidak ada fatwa lah. Macam contoh kalau kita tengok di Selangor ini, setakat pembacaan saya lah, tak ada lagi fatwa yang mengatakan bahawa tak wajib kita membadalkan haji bagi pihak arwah. Tak pernah lagi saya jumpa lah. Maka kalau dari sudut fatwa, kalau tidak ada fatwa itu, maka kebiasaannya dia akan kembali kepada qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i.
Yang mengatakan bahawa tetap juga wajib kita membadalkan haji bagi pihak arwah. Ni selinganlah tuan-tuan, sikit lah. Ni kalau siapa yang berminat nak ambil tauliah mengajar, contohlah. Antara soalan yang ditanya, dia tanya antara pendapat dalam mazhab Syafi'i dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Selangor, tak kisahlah mana-mana negeri. Dan pendapat itu seperti bercanggah di antara dua pendapat. Kita nak ikut siapa? Nak ikut pendapat mazhab Syafi'i ke kita nak ikut fatwa yang dikeluarkan? Tuan-tuan cuba jawab dalam hati lah. Nak ikut fatwa ke ikut mazhab Syafi'i? Fatwa ni berlawanan ni dengan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita nak ikut yang mana? Lepas tu pun kita pun jawab, mestilah ikut Imam Syafi'i, pasal kita mazhab Syafi'i. Lepas tu contohlah, ataupun orang yang jawab, mestilah ikut fatwa. Lepas tu dia pun kilas balik, dia provoke juga, dia kata habis tu takkanlah mufti kita lebih alim daripada Imam Syafi'i. Tu dia dia provoke. Jadi kalau ditanya macam tu, kita nak ikut mana tuan-tuan dan puan? Jadi kita sebagai orang awam ini, kita kena mengikut fatwa. Bukan maksudnya kita mengenepikan pandangan dalam mazhab Syafi'i, tidak. Tetapi dia ada satu kaedah fiqh yang menyebut ra'yul hakim yarfa'ul khilaf. Pendapat ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh hakim ataupun pemerintah mengangkat khilaf. Cuma kalau di Malaysia ni, kalau tak ada fatwa tu dikeluarkan, maka kita ikut qaul mu'tamad dalam mazhab. Contoh apa dia? Contoh dalam bab hibah takaful. Hibah takaful ni, kalau kita tengok hibah ni, dia menghibahkan apa? Dia hibah manfaat takaful yang kita bayar tiap-tiap bulan. Berapa orang datang, tuan apa ni, ambil lah hibah takaful, bayar tiap-tiap bulan berapa? RM200. Manfaat dapat berapa? Dapat lebih kurang RM400,000 lepas kita mati. Bukan dapat waktu kita hidup, lepas kita mati baru dapat. Bila kita masuk 200 tu, contohlah bayar 10 tahun, ada tak sampai nilai sampai RM400,000? Tak sampai. Tapi lepas kita meninggal dunia, tiba-tiba pula dapat manfaat tu, ataupun waris-waris pada kita tu dapat RM400,000 tu. Sedangkan yang kita carum kepada tabung tu pun tak sampai RM400,000. Jadi kalau mazhab Syafi'i ini, kalau manfaat itu dia tidak ada, maknanya kalau dihibahkan tu perkara yang tidak wujud. Waktu kita hidup, manfaat itu belum wujud, dia wujud lepas kita mati. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak menerima. Tapi di Malaysia kenapa menerima hibah takaful? Kerana pemerintah memilih untuk mengambil pendapat yang membenarkan ataupun boleh bermuamalat dengan hibah takaful. Itu contohlah. Baik, kita masuk balik pada bab haji tadi. Jadi apabila waris itu meninggal dunia, dia dalam keadaan dia tak sempat melakukan haji, waktu dia hidup dia dikira tidak berdosa. Kerana kalau waktu dia hidup dia tidak mampu, kan kalau syarat wajib haji ada 4 kan? Ada Islam, balik, berakal. Ini biasalah, Islam, balik, berakal. Yang keempat ni adalah istita'ah ataupun berkemampuan. Ini yang ramai yang tak penuhi. Dia 3 syarat wajib tu penuh dah. Islam, dah balik, berakal pun berakal, tetapi tidak mampu. Pasal kos haji pun sekarang dah meningkat dari tuan-tuan dan puan. 2 tahun lepas 10,000 ke 12,000. Tahun ni dah jadi 15,000. Tahun depan pula tabung haji dia dah ubah dah. Dia punya sistem penggiliran tu macam sebelum-sebelum ni. Kalau kita nak masuk haji, nak daftar haji, masuk dalam tabung haji 1,300 dah boleh. Mana queue lah. Giliran kita nak pergi haji tu, tapi bermula kalau tak saya tahun depan kot. Dia bukan 1,300. Siapa yang nak mendaftar haji, kena cukup dalam akaun tu 15,000. Barulah boleh didaftar haji tersebut. Pasal dia tengok sebelum-sebelum ni, ada dah yang daftar awal. Kan daftar 1,300. Lepas tu dah sampai giliran duit tak cukup, jadi dia terpaksa menolak. Ada yang dah sampai giliran tiba-tiba pula sakit. Jadi sistem yang baru ni, tabung haji ni, kalau tuan-tuan contohlah, tuan-tuan tak pernah daftar haji, tiba-tiba tahun ni contohlah bisnes maju kan, dapat duit lebih sikit, simpan 15,000 dalam tabung haji. Tahun depan, walaupun tuan-tuan baru daftar tahun ni, tahun depan kemungkinan tuan-tuan boleh pergi. Itu sistem yang baru yang dibuat oleh
tabung haji. Kosnya sekarang pun dah meningkat, dah naik RM3,000. Jadi istita'ah tu waktu dia hidup dia susah nak penuhi. Pasal apa? Kerja pun mana tanggungan pun banyak, nak bayar rumah, nak bayar kereta. Kadang-kadang orang tanya, ustaz, ni orang ni dia waktu dia hidup dia ada rumah, dia ada kereta, tak ke dia wajib jual rumah dia tu pasal haji tak buat lagi? Ni kalau perbincangan berkaitan dengan kewajipan haji ni, dia waktu dia mula-mula bekerja kan, dia beli rumah dulu. Ni kita nak beli rumah kan, nak simpan dulu duit untuk haji dan umrah. Biasanya kita buat sekali lah kan, sambil-sambil bayar duit rumah, sambil-sambil tuju simpan duit untuk haji. Tapi kalau kita bincang lah, contoh waktu dia hidup, dia ada rumah, dia ada kereta, adakah dia wajib menjual rumah dan kereta tersebut? Kerana apa? Dia tak buat lagi haji. Dia kalau rumah itu adalah rumah dan kereta pertama, maka kalaulah dia tak buat lagi haji dan umrah dan dia meninggal dalam keadaan tersebut, maka tetap juga dikira tidak berdosa. Habis tu ustaz, dia ada kereta, dia ada rumah, dia tak jual rumah tu, dia tak jual kereta tu, kan dia boleh, kalau dia jual rumah tu boleh dapat duit pergi haji. Dia kalau dalam bab maknanya harta seperti rumah dan kereta tu keperluan hidup, maka kalau contoh rumah yang pertama, kereta yang pertama, tak wajib untuk dia jual. Melainkan kalau orang tu dia ada rumah kedua, dia beli rumah kedua, beli rumah ketiga, kereta ada 3-4 biji, tapi tak pergi haji lagi, maka kalau dia meninggal dalam keadaan itu yang dikira berdosa. Pasal apa? Sebab duitnya banyak, tapi dia buat dulu benda lain. Melainkan kalau dia ada duit, dia dah simpan dah duit untuk pergi haji dulu, cuma dia tetap belum lagi istita'ah, ataupun belum lagi kemampuan. Pasal berkemampuan ni bukan hanya duit saja tuan-tuan dan puan, dia ada banyak lagi benda. Boleh jadi duit dia cukup, tapi waktu nak sampai kepada haji tu tak sihat, kena kencing manis, kena darah tinggi, maka itu pun dikira juga tidak istita'ah. Ataupun dah ada duit cukup, sihat dah tubuh badan, tiba-tiba pula berlaku peperangan, tak boleh nak keluar pasal situasi perang, pun tetap juga dikira tidak berkemampuan. Ataupun badan dah sihat, duit pun dah cukup, suasana aman, tiba-tiba datang penyakit yang mana kerajaan kata okay, tak boleh nak keluar daripada negara, itu pun dikira juga tidak berkemampuan. Maksudnya pada tahun tersebut dia dikira tidak wajib, dan masuk tahun depan dia meninggal, dia dikira tidak berdosa. Cuma kadang-kadang ada orang ni dia kata bila waktu dia hidup tak wajib buat, maka lepas mati pun dikira tak wajib buat, tu salah. Kerana apa? Kerana macam saya sebut tadi, kalau waktu dia hidup dia ada kereta, dia ada rumah, kalau itu adalah tempat dia berlindung, tempat maknanya kereta tu dibawa pergi kerja, maka tak wajib dijual. Tetapi selepas dia meninggal dunia, maka perbincangannya sedikit berbeza. Kerana waktu dia hidup tak wajib jual, tetapi selepas sahaja lelaki tu meninggal dunia, maka kita kena tengok dulu. Yang pertama, kalau ada duit kan, biasa yang mudah ni duit lah. Contoh si mati tu bila dia meninggal dunia ada duit berapa? 50,000. Ini untuk waris juga. Kalau contoh mak dan ayah kita meninggal dunia dalam keadaan tak buat lagi haji dan umrah, macam mana cara untuk kita nak menguruskan duit tersebut untuk memastikan kita selesaikan dulu hutang kepada Allah. Jadi kita kena tengok okay, duit yang ditinggalkan oleh si mati ni cukup atau tidak, ada berapa. Okey, arwah tinggalkan 10,000, maka asingkan siap-siap. Asingkan lebih kurang berapa ribu, ambil lah 5,000 asing dulu. Asing 5,000, jadi selebih daripada itu dah boleh kita uruskan wasiat dan sebagainya, lepas tu boleh terus faraid. Jangan terus kalang kabut nak faraid dulu, tolak dulu hutang-hutang, yang hutang pada Allah, hutang pada manusia, wasiat dan sebagainya. Tolak dulu perkara-perkara tersebut, barulah kita pergi faraidkan harta tersebut. Itu kalau duit lah. Ataupun yang senang, kalau contoh arwah tu waktu dia hidup, dia memang dia dah simpan dekat tabung haji, adalah lebih kurang 7,000, tak cukup duit tu nak pergi haji kan, ada 15,000 tak cukup. Jadi kita pergi tabung haji, guna saja duit tu, simpan, jangan diusik dulu. Pergi terus daftar badal haji dengan tabung haji. Dia kalau zaman sekarang ni tuan-tuan dan puan, kalau nak buat badal haji, dia kena hati-hati pasal terlalu banyak scam. Macam kalau lalu sepanjang jalan saya nak balik ke Gombak tu, banyak flyers, banyak banting-banting kata ni badal haji berapa ringgit, 2,500. Badal haji berapa, 3,000. Ui, murah ni, boleh ambil ni.
Pasal kita nampak murah, kita pun ambil. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, itu scam rupanya. Kebanyakannya adalah scam. Lepas tu kalau kita nak buat badal haji ni, pastikan kita tengok laman web tabung haji. Laman web tabung haji ni dia senaraikan travel agency apa yang memang betul-betul melaksanakan badal haji tersebut. Takut-takut kita nak buat badal haji bagi pihak arwah, rupa-rupanya kita bagi duit kat scammer. Macam 2 tahun lepas, 2023 ke 2022, ada satu memang dia ditangkap lah, dia scam badal haji. Dia dapat tipu satu musim tu 5 juta. Tuan-tuan bayang, 5 juta duit orang yang diambil untuk orang tu nak bayar kepada dia untuk dibuat badal haji, tapi dia menipu lah. Lepas tu kena hati-hati. Jadi simpan tu duit dalam tabung haji, jangan usik. Jadi harta-harta yang lain tu kita dah boleh faraid. Macam mana pula kalau arwah tu dia tak ada duit? Adalah ustaz, duit dalam bank adalah 2,000. Mana tak wajib lah kot buat. Bukan macam tu konsep dia. Kalau duit tak ada, kita kena tengok aset-aset yang lain. Rumah si mati tu, kalau contoh dia ada rumah sahaja, kita waris-waris semua tak nak guna duit sendiri dulu, wajib jual rumah tu. Dia boleh juga kalau waris nak sponsor, tak ada masalah. Contoh macam ada seorang imam di Ceras tu, ni saya nasihatkan sendiri. Isteri dia meninggal. Lebih kurang 2-3 hari lepas isteri dia meninggal tu, kebetulan saya kuliah di situ. Dia panggil, ustaz, mai datang rumah ustaz, saya nak bincang sikit pasal faraid. Dia kata bini dia baru meninggal, saya pun cerita berapa bahagian pada waris dan sebagainya. Lepas tu saya tanya pada imam tu, imam, isteri ni dah buat belum haji? Dia kata belum ustaz. Nanti imam nanti asingkan dulu, siap-siap duit untuk badal haji bagi pihak arwah. Lepas tu dia kata, okay, tak apa ustaz, kalau badal haji isteri saya yang akan sponsor. Kalau sponsor tak ada masalah lah. Kalau ada waris nak sponsor, maknanya duit yang patutnya kita simpan untuk badal haji tu dah boleh terus masuk kepada faraid. Macam mana pula kalau contoh memang duit tak ada, kita nak jual rumah tu, tak tergamak lah jual rumah. Pasal memang dah ada adik-beradik kita duduk di rumah tu kan. Ataupun tanah kalau nak jual, rugilah kalau jual tanah. Tanah tu macam-macam kita boleh buat kan. Kawasan pula strategik, nak buat rumah adik-beradik dan sebagainya. Jadi kita tak nak jual rumah, tak nak jual tanah. Jadi bagaimanakah cara yang boleh kita buat? Cara yang lain adalah, contoh kalau ada waris-waris yang adalah sedikit duit, kan, contohlah cari mana-mana badal haji tu, contoh tanya berapa, 5,000. Okey, sekarang ni abang long guna dulu duit abang long 5,000, kan, dia guna dulu duit dia, bayarkan dulu untuk badal haji. Nanti dah selesai bab pengurusan, nanti dia claim semula daripada harta pusaka tu. Dia claim balik 5,000 tu. Boleh atau tidak? Boleh. Maknanya kita bayar guna duit kita dulu, kita ambil semula selepas daripada harta-harta pusaka tu selesai diuruskan. Yang ini pun boleh juga tuan-tuan dan puan-puan. Kerana dalam bab perkara-perkara kewajipan, tak wajib untuk kita guna duit kita. Tak wajib untuk guna duit kita. Yang wajib adalah kita menggunakan duit yang ditinggalkan oleh arwah. Cuma kalau contoh, kalau macam tanah tak jual kan, rumah tidak dijual, cara dia adalah boleh bahagian yang adik-beradik yang keluarkan 5,000 tu, bahagian ni kita lebihkan 5,000, itu pun dibenarkan juga. Ini bagi kes orang-orang yang meninggalkan harta, meninggalkan aset, maka tetap juga kita sebagai waris ni kena uruskan harta mereka ni, harta orang-orang yang meninggal ni, kalau dia tak sempat buat haji dan umrah, untuk kita asingkan sikit duit tu untuk dibadalkan haji mereka. Okey, kalau nak cari yang percuma boleh tak ustaz? Contohlah, ada pakcik kita kan, waktu dia muda-muda dia pernah buat haji. Teman tok kita waktu dia tua kan, sakit, tak ada orang boleh tolak wheelchair tu, jadi pakcik kita volunteer. Tak apalah mak, biar saya pergilah. Adik-beradik yang lain tu sibuk kerja, tak apalah biar saya pergi. Teman mak pergi haji. Jadi dia dah pergi haji dah waktu dia muda, umur 30. Waktu umur 60 ni, 60 lebih ni dapat peluang. Alhamdulillah, Allah bagi lagi peluang, dapat pergi haji. Mak kita ni tak buat lagi haji ni. Jumpa pakcik tu, pakcik, ni mak saya ni tak buat haji lagi. Pakcik ada badal haji siapa-siapa tak? Dia kata, tak ada lagi. Boleh lah tu, boleh badalkan haji untuk mak saya. Lepas tu okey lah, tak apalah, boleh lah pakcik. Nanti pakcik pergi haji, pakcik niat badal untuk mak kamu. Lepas tu kita pun tanya, pakcik berapa kos? Ada upah tak? Pakcik tu kata, tak apalah. Tu pun adik-beradik aku juga, tak apa, aku bagi percuma. Kalau percuma tu macam mana? Boleh atau
atau tidak diboleh. Dia kalau badal haji upah tu dia bergantung kepada orang yang nak membadalkan tu. Dia tapi biasanya minta upah lah. Kebiasaannya akan diminta upah. Tapi kalau dia nak bagi secara percuma, makanya duit yang kita dah simpan tadi untuk badal haji kita dah boleh faraidkan. Maka duit yang patutnya kita guna tu dah boleh faraid kepada waris-waris. Tetapi kalau dia minta upah, contoh bolehlah pakcik ambil lah 2,000, wajib dibayar tak? Wajib dibayar kepada pakcik tersebut. Okay, kita sambung sikit depan ni, ada lebih kurang seminit 2 minit kita nak sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. InsyaAllah lebih kurang 2 minit kita habiskan. Okey, baik. Bagaimana pula situasi kalau yang seorang itu waktu dia hidup dia tak dikira wajib untuk melaksanakan haji dan umrah atas sebab tidak mampu, dan selepas daripada dia meninggal dunia pun dia dikira tak mampu.
Ni biasanya orang-orang yang memang tak ada harta. Ni waktu hidup pun tak ada harta, lepas dia meninggal pun kalau kita tengok aset pun tak ada. Tak ada rumah, tak ada tanah. Duit dalam bank pun ada berapa? Adalah 1,500. Maka kalau orang yang macam ni, contoh biasa kes macam ni, orang yang meninggal muda, kan, anak kita pergi kerja umur 23, pergi kerja accident, mati di tempat kejadian. Jadi anak kita tu dia Islam tak? Islam lah, wajib melakukan haji tak? Wajib. Cuma pada ketika itu kita tengok harta dia tak ada apa-apa. Kalau nak kira harta dia keseluruhan adalah lebih kurang 2,500. Campurlah duit sikit, adalah benda-benda yang dia ada tu 2,500. Jadi dengan duit yang ditinggalkan ataupun harta yang ditinggalkan itu pun, nak buat badal haji pun tak cukup. Maka dalam situasi itu, barulah orang itu tak wajib untuk kita badalkan haji mereka. Maka selagi mana kalau contohlah dia ada motor, kan, motor atas nama dia, wajib jual motor tu. Kalau motor tu harga lebih daripada harga harga badal haji itulah, makanya wajib juga buat badal haji. Ni bagi orang yang langsung tak ada harta ataupun harta yang ditinggalkan itu terlalu sedikit, tidak capai kepada jumlah yang mana cukup untuk buat badal haji, maka barulah pada ketika itu tak wajib kita sebagai waris membadalkan haji tersebut. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan, kuliah kita pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sempat untuk solat sunat.